9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teringinlah nak tengok biji-biji menari. Apa kata kita buat eksperimen nak? Jom. Hai semua. Nama cikgu, Cikgu Wani. Kamu semua nak tengok tak biji-biji menari? Tak pernah nampak kan? Jom, kita buat eksperimen sama-sama. Jom. Bahan-bahannya, kita perlukan air masak, air gas, beras atau apa-apa sahaja bijian yang ada di rumah. Langkah pertama, kita letakkan bijian di dalam air masak. Tengok tu, beras tu tenggelam. Tak berenang-renang pun. Tak ada menari-nari. Ini adalah part yang paling best. Kita letakkan air gas dalam cawan. Lepas tu, kita letakkanlah beras kita dalam air gas ni. Tengok tu. Wah, dia tenggelam, timbul, tenggelam, timbul. Macam menari-nari kan? Seronoknya buat eksperimen. Okey, bye-bye. Wah, seronok betul kan kita tengok eksperimen tadi? Apa yang kamu semua belajar daripada eksperimen ni? Jom kita tengok. Sebenarnya, dekat air gas ada karbon dioksida. Apabila karbon dioksida melekat dekat beras, beras tu terapung balik. Bila gas karbon dioksida meletup, gas pada beras turun. Maksudnya dalam ni, air biasa tiada gas, sebab tu beras tak turun. Beras tak naik. Tak nampak macam menari. Macam tu lah. Seronok kan? Apa kata kamu semua buat eksperimen ni di rumah bersama ibu dan ayah? Jumpa lagi di eksperimen akan datang. Bye-bye.